Okay guys, so hari ni selepas kita pulang Raya Haji, budak AI yang lain cuti selama 10 hari. Tapi saya dengan someone ni jugalah budak AI jugalah. Saya bagi hint sikit dia lelaki. Kita orang terpaksa topkan cuti kita orang semata-mata untuk ke satu tempat lah orang kata. Jadi saya tengah tunggu dia dekat KLIA 1 and dia tersilap KLIA, dia pergi KLIA 2, jadi dia kena naik Grab balik untuk datang ke KLIA 1 lah. Jadi barang saya apa semua saya kat dalam dah simpan apa benda semua. Jadi saya tengah tunggu dia dekat luar sekarang ni, kat luar. Tengoklah siapa nanti. So kita orang entahlah, rasa nak bersweet je macam tu. Tiba. So jadi macam makan nak abaikan dulu. Yang penting saya dengan dia, saya nak bersweet je. Gitu, okay. Jadi saya tak cukup tidur. Saja nak beritahu saya tak cukup tidur. Sejam je tidur saya macam biasa. Disebabkan masa saya on the way balik ke cyber, saya berceritalah sikit ni untuk pengetahuan semualah. Nak minta tolong berhati-hati di mana saja anda berada. Masa saya on the way balik ke cyber, dekat Jalan Selayang, saya convoy dengan kereta dengan member saya lah balik dari Kemaman ke cyber. And then kita orang dah start berpecah. Dia hantar member dia and saya pun go balik cyber lah. Dalam pukul 12.30 macam tu, saya kena bully atas jalan raya. Kalau korang tengok footage ni, dia pergi keluar daripada kereta and dia pergi ketuk pintu kereta saya. Dia ni berbangsa India. Tak tahulah silap saya dekat mana. Saya rasa saya dah lalu betul dah jalan saya apa semua. Tapi maaflah kalau saya terpotong dia orang punya konvoi ke macam mana, I don't know. Tapi saya betul-betul ikut jalan saya, buat benda betul-betul. Tapi in case kalau tu salah saya pun, tak sewajarnya lah kata nak serang orang apa semua. And Alhamdulillah saya dah buat report polis semalam. Sebab tu saya daripada petang saya report sampai ke pukul 1.30 baru settle. I.O kena tunda pula sebab I.O ada meeting. Saya pun dalam keadaan barai, baliklah sampai rumah semalam pukul 2 lebih dengan baju tak packing lagi, makanan ke apa benda semua tak cari, rumah bersepah pula benda lah. Jadi saya kemas. Pukul 5.30 baru kita tidur. Pukul 6 lebih baru bangun pula. Barai yang teramat. Jadi saya tak tahulah, mungkin dalam flight ni saya hanya tidur sahaja ke macam mana, kita tak tahu. Sebab dalam Grab pun saya macam tak dapat nak tidur, sakit kepala gila-gila. And then kita menunggu seorang hamba Allah ni yang bakal saya buat konten dengan dia je selama beberapa hari. Saya pergi ke somewhere ni. So kalau korang nak tahu siapa, korang kena stay tune, okay? So sekarang dia baru nak sampai, tapi saya tak jumpa dia kat mana. Saya sedang mencari Where are you? Kita tunggu sekejap. Oh, dia baru sampai. Asal tiba-tiba pergi ke KLIA 2 Salah KLIA. Sorry lah. Jom. Tapi saya tak tunjuk lagi siapa. Yang penting saya sukalah orang-orang negeri ini. Jatuh terus. Saya tak tahulah kalau korang boleh cam suara, tahulah. Tapi saya lah tengok. Enggak saya. Kita macam susah suara. Ya, sebab dekat AI ramai sangat orang negeri ni Mai, lebih daripada 10 orang. Dia macam Kelantan lah. Lagi orang susah nak tekan. Aduh. Sebab kita nak pergi mana ni? Kita orang flight lewat sikit tengah hari. And nak timbang dulu ke dah confident dah, memang ringan? Boleh je nak timbang luggage dulu. Berapa limit? Tak tahu. So nanti saya review sikit. Tunggu dulu. Bapak lama menunggu dia. Saya dah kat sini tadi dah. Dia boleh pergi ke KLIA 2. Okay guys, so sekarang kita dah siap check in dulu semua. Sekarang kita nak pergi naik bus untuk pergi ke Telakan. Aku ni first time. Tak tahu pergi jauh tu. Are you okay? Okay. Ready ke nak pergi? Ready ke nak apa ni orang kata? Cari barang kahwin. Tak. Aku ni pantang lah. Cantik tak aku hari ni? Lebih. Ya? Dia akan suka aku dulu. Dia akan suka aku dulu.
Siapa ni guys? Siapa dia? Bukan kawan saya ni. Janganlah bagi tahu orang. Jangan kita orang. Tak kita tahu pun. Tapi kita nak ke mana ni? Lebih ramai rakyat dia lah. Kalau Ramai rakyat jelata. dekat sini, kat negara ni, saya tak dapat cuci mata sangat masa tu. Sebab test saya, test yang lain lah. Bukan kat negara sini. Tapi stand semua. Tapi dia orang macam mata gini. Depan sangat tu. Okeylah. Malu? Aku malu. Aku tak sangka aku buat konten dengan orang yang aku mention sebelum ni. Kau tahu ke? Tak. Tapi aku block kau dulu. Sebab too many spam. Too many spam. Cepat. Naik bas. Alah, penuh. Penuh. Mohon Kita tak bersabar. berpisah kan? Berpisah? Yelah, kalau tak aku pergi dulu, kau dah belakang, terpisah lah kita. Tak boleh. Hanya takdir yang memisahkan kita. Kenapa hanya tadi? Ayolah, so kita naik bas dulu. Panjang lagi perjalanan kita. 난 너의 곁에 있을게. It's beautiful life. Kau mengadu apa tadi, Bah? Kaki aku melecet. Kenapa kaki kau melecet, Bah? Kasut baru kan. Aku tak Uyuh. selesa. Patutlah aku bawa kedai, Bah. Dengan sabahan boys terus kena cakap sabar lah. Enggak lah. Kau tak cakap Terengganu pun. Ganu. How to speak Ganu? Kau tu nanti baru. Kelatih. Itu Kelatih. Bahasa bodoh. Apa tu? Itu maksud dia, kau ni sangat baik, Bah. Kau tu sangat bodoh. Aku tak cakap kau bodoh. Iya. Kau sendiri cakap kau bodoh. Tapi kita kena cari farmasi. Kenapa? Ada farmasi ke dekat airport ni? Alah, aku kan sudah ubati dirimu. Alah, beg tu jatuh. Mau aku tolong angkat kan? Ndak payah, Bah. Payah. Kenapa kita ndak tunjuk muka, Bah? Mana boleh. Tunjuk muka kau boleh? Tunjuk muka aku boleh, Bah? Yes, kalau tunjuk muka aku nanti nak naik view kau. Dah naik view aku. Kalau drop bagaimana, Bah? Apa? Kalau drop, Bah, aku mau di sini, Bah. Main-main. Betul. I think no need semua perkataan nak perlu ada bah. Enggak lah. Aku selalu cakap suka baba. Kalau aku cakap Terengganu ada nu di belakang. I think you should play that one. Oh, dia bunyi. Dia bunyi, Bah. Dia bunyi. Dia ni yang piano ni. Ya Allah, cantiknya view. Kenapa record-record ni? Kenapa record-record ni? Cantik view. Awak sit tepi saya ke? Tak. Pelik tak beli sekali tapi sit jauh-jauh. Tahu kenapa dia campak ke ujung. Tadi boleh dia request. Ya ke? Apa memang dah tak nak. Memang dia tak dekat kita tak bersama pun. Hai guys. So tunggu je lah sampai ke mana kitanya. Finally dah selamat masuk flight. Tapi saya ingatkan seat jauh-jauh. Rupanya seat tepi je. Kenapa, Bah, kau mau dekat-dekat sama aku, Bah? Jadi kau cakap nak dekat kan? Tak mau, Bah. Kau nak mau dekat sama aku? Tak. Aku dah suka dekat-dekat. Jadi kau benci aku lah ni? Ya, aku benci. Jangan terlalu kau benci, nanti sayang. Janganlah macam itu, Bah. Aku tak suka, Bah. Macam tu lah. Saya rasa dalam flight ni saya akan tidur je. Tak apa ke. Tapi kat sini cabin crew dia semua hello-hello. Cantik. Okay. Selamat berfly. So right now kita baru selepas bangun. Kita letak sekejap. And sekarang kita nak makan. Tak boleh suap. Tak boleh suap. Semua bulu. Semua tu bulu. Semua bulu. Asal yang dia sedap.
buat burger lah. Daging tak ada, sosnya je. Potonglah daging saya. Tak apalah, kita makan hari besok. Daging korban banyak. Nisa pun ikut korban kan? Ha? Ikut belah daging. Wah. Dia cakap bisa tunggu, padahal kita memang betul-betul kikis sampai ke tulang. Wah. Apa? Urat kan, tengah fikir urat dan betul-betul saya ni buat memang clean. Kita tinggal betul-betul tulang. Wah. Tak ada tinggal daging. Betul cakap bisa tunggu. Kita tunggulah kita asal kita yang buat. Wife material. Multitasking. Okay. Semua benda jadi. Semua benda jadi. Maksudnya Jadi sebelum kan? bukan, aku dah fikir macam sebelum ni kan. Sebelum benda ni terjadi. Macam Kau terfikir tu? dia macam Deja vu selamatlah, tak bukan deja vu, dia macam aku fikir macam bahaya tahu tak. Angin kuat sangat tadi. Sebab kita orang lambung. Tak ada jantung rasa sebab seolah-olah macam dia turun wujud gitu. Turun wujud. Pum dia naik balik. Ya Allah. Guys, kita orang selamat sampai di Guangzhou, China. So guys, kita orang dah sampai. Wow, agak panas di sini berbanding Malaysia sebab kapal terbang. Kalau korang nak tahu dengan siapa saya sampai di Guangzhou, China, korang kena tunggu di next content saya. Okay, so tadi dia ada tragedi sikit lah masa dalam flight kan. Dia macam zoom menjunam macam tu. Dia seolah-olah macam break mengejut tau. Tapi break mengejut version terjunam. Saya dalam kepala otak, adakah ini final destination? Memang takut sangat-sangat. Ya Allah, saya lah dah cakap benda lah untuk mengucap-ucap macam tu je. So guys, kita jumpa di next content. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.